Cuba korang perhatikan ni betul-betul. Bayangkan korang adalah pemandu sebuah kereta api dan korang terpaksa pilih sama ada korang nak lalu jalan A ataupun jalan B. Jalan A ni ada 5 orang yang terikat dekat jalan tu. Manakala dekat jalan B pula ada seorang je yang terikat dekat jalan tu. 90% daripada korang mesti jawab yang kita kena lalu jalan yang seorang tu. Sebab secara rasionalnya 5 orang punya nyawa lebih berharga daripada seorang. Okey, kita buat situasi kedua. Jalan yang sama, jalan A ada 5 orang dan juga jalan B ada seorang. Tapi bayangkan seorang tu adalah korang punya orang yang terdekat. Sama ada mak ataupun kakak, nenek, adik-beradik. Jadi dekat sini ramai orang dah mula untuk ubah pemikiran diorang. Ada sebahagian lagi yang rasional, kita perlulah lalu kat seorang tu supaya selamatkan 5 orang. Tapi ramai juga yang tukar pendapat bahawa seorang tu itu adalah kakak kau. Jadi ini yang dipanggil sebagai trolley problem ataupun masalah troli. Ini adalah satu eksperimen yang dibuat dekat Amerika sana untuk menguji daya engkau untuk membuat decision. Sama ada engkau boleh berfikir dalam keadaan logik ataupun menggunakan emosi. Dan trolley problem ni berlaku pada setiap kali kita nak buat satu-satu decision tu. Sama ada kita nak mempertimbangkan emosi kita ataupun kita nak lebih rasional. Jadi kalau korang pilih yang mana?